So Kakak Yasmin, are you okay? Ya, okey. Okay. Kak Sedi. So Kakak, kalau diberi peluang tidur ataupun pergi sekolah? Tidur. Tidur? Kau ni pun sama macam adik-adik juga. So tidur dengan main game? Main game. Main game? Yeah. Astagfirullahaladzim. Tidur tak payah? Oh ya. Jangan tak cabut beg ke? Kau tak campur lah. Biar je. Dah duit lah. Tu kakak dah duit. Dah bagi tadi? Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Chamboy. Gabun geban. Gaban. Apa Mama? Selamat kembali ke musim persekolahan. Malas. Macam ni malas je. Macam kalau diberi jap. Jap. Kalau diberi peluang tidur dengan pergi sekolah, Cem pilih mana? Tidur. Ha? Tidur. Tidur. Aduh, Cem ni malas lah guys. Hari ni hari Selasa. Papa, cuba Papa bagi sekali. Cuba Papa bagi lagi sekali. Apa? Cuba Papa bagi sekali. Bagi sekali. Bagi lagi sekali. Tanya. Tanya lagi sekali. Hei, Cem. Kalau diberi peluang, Cem nak tidur ke nak pergi sekolah? Sekolah. Wah, bagus. Macam tu lah. Semangat kan, Cem? Tak pula. Mel. Kalau diberi peluang, Mel Tidur. Tak sempat nak tanya. Tidur. Kalau diberi peluang, tidur dengan main game. Kalau diberi peluang, tidur dengan main game? Main game? Tidur tak nak? Oh, sekolah dengan tidur, nak tidur. Tidur dengan main game? Main game. Tidur tak nak? Korang ni betul lah. So, kepada semua yang menonton video ni, kalau korang diberi peluang tidur ke pergi sekolah, korang pilih mana? Kalau main game dengan tidur, korang pilih mana? Jadi depan ayam. So, selamat kembali ke musim persekolahan setelah cuti berapa hari, Kakak? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu dah cuti. Cuti Aidiladha. Bapa Melu pun nak pakai rencana Malaysia. Kau dan kakak, belastai lah. Rencana Malaysia. Okay, Cem dah sampai dah, Cem. Dah sampai. Batman. Yap. Tolong. Yap. Baik, kawan. Bye. Bye. Bye, Jam. Bye. Yeet. Okey, alhamdulillah dah selesai dah. Kita hantar Mel dengan Cem di sekolah rendah. Uish, pokok apa dah? Dahan ranting patah. Kemarin tadi hujan lebat. Oh, adalah ranting-ranting patah. Air hujan. Poster cabut. Air hujan tak, air hujan pula, air sungai tak naik, alhamdulillah. So Kakak Yasmin, are you okay? Ya, okey. Okay. Kak Sedi. So Kakak, kalau diberi peluang tidur ataupun pergi sekolah? Tidur. Tidur? Kau ni pun sama macam adik-adik juga. So tidur dengan main game? Main game. Main game? Yeah. Astagfirullahaladzim. Tidur tak payah? Oh ya. Macam itulah guys, anak-anak sekarang main game lagi dibesarkan. Tidur dengan sekolah, tidur dibesarkan. So, air sungai nampak macam tinggi juga. Tertarik. Macam tertarik. Oh, pucut. So, sekarang ni kita on the way pergi hantar Kakak Yasmin pula pergi sekolah menengah kebangsaan Bandar Sungai Buaya. Sekolah Kakak dah sukan belum? Sekolah Kakak dah sukan belum? Sukan belum? Belum. Sekolah menengah Bandar Sungai Buaya belum sukan. So insyaAllah kita nak hantar Kakak Yasmin, lepas tu kita balik. Kita
kita ada kerja sikit. Lepas tu kita dah siap kerja, kita akan hantar mama. Kita hantar mama. Dah siap kerja, kita akan pergi sarapan pagi dengan mama di kedai mana-mana lah. So insyaAllah nanti kita kongsikan pula cerita ataupun gelagat anak-anak balik sekolah pula. So sekarang ini kita share sikit pengalaman ataupun gelagat kakak Yasmin. Kakak Yasmin tak ada gelagat yang pelik-pelik pun. Okey je, kakak dah besar kak. Ha. So kakak tak ada buat permintaan apa-apa ke? Permintaan. On the way nak pergi sekolah ni? Tak ada nak beli curry puff ke, nak beli air ke, tak ada? Tak ada. So hari ni kakak balik pukul apa? Balik pukul 1.10. 1.10? Kakak balik yang kaki pergi rumah nenek? Ya. So nanti balik sekolah kakak Yasmin akan jalan kaki pergi rumah nenek. Nanti lepas Zuhur ke lewat-lewat sikit macam tu, papa ataupun mama baru collect dia dekat kedai nenek. Kat kedai nenek pula, dekat rumah nenek. Macam itulah rutin harian. So Koko hari Rabu besok Besok ada Koko tak? Tak tahu. Kalau ada Koko kakak balik pukul apa? Pukul 4 something, tak tahulah. 4 lebih. 4 lebih kalau kakak balik pun jalan kaki pergi mana nenek juga. So kakak ni sarapan pagi tak nak Tak nak. So biasanya kalau kakak kat sekolah makan apa kak? Makan nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng kakak berapa ringgit kat sekolah? 2. RM2. Air? Air kosong, mineral. Air kosong? Yalah. Oh, bapa tak pakai 05 kak. Tadi tak kena tak tidak lah. Gila betul lah. Air kosong? Sekolah ada kowe. Free lah? Free. So kau macam tu belanja RM2 je lah. Mana boleh? Kena bagi RM2 sehari. Mana boleh. Siapa pula? Nak pakai. Nak pakai? Oh, pandai dia guys. So kakak Yasmin belanja satu hari RM5 saja. Tapi kat sekolah dia guna RM2. Lagi RM3 dia kata nak pakai. Simpanlah kakak sebaik-baiknya duit kakak. Guna dengan sehabis baik. Jangan menggunakan benda-benda yang langgar. Main game. Tak ke? So insyaAllah kita hampir sampai sekolah kakak Yasmin. Korang boleh tengoklah suasana sekolah kakak Yasmin. Dia agak meriah sikit berbanding dengan sekolah kampung. Opa! So kalau sekolah kakak Yasmin dia agak busy sikit. Sebab sekolah bandar Sungai Buaya ni agak ramai sebab sekolah dia bergabung. Bersebelahan sekolah rendah dengan sekolah menengah. Kalau dekat kampung tadi sekolah rendah je. So kat sini ada sekolah menengah, sebelah dia sekolah rendah. Ni sekolah kakak Yasmin. So kita kena buat U-turn kat depan. Nak buat U-turn baru kita landing dekat sekolah kakak. So kakak dah lama tak belanja video dekat dalam channel kakak. Kakak nak buat lagi ke tak? Nak. Ada tapi tak? Ada. Tapinya apa? Tapi tak tahu nak buat konten apa. Itu hari edit tapi tengok mama, elok je. Mak buat konten mama buat. Bagi papa edit lah, settle. Bagilah papa buat, edit. So guys, kakak Yasmin ni dia poyo guys. Konon-konon dia boleh buat sendiri, dia boleh post sendiri, sekali kena remove dengan YouTube. Baru dia tahu. Itulah namanya poyo lah. Mana ada. Kalau tak ada buat sini videonya. Papa edit, papa yang post. Kakak Yasmin ni dia agak, orang kata apa, kalau boleh dia nak buat sendirilah. Tapi dia tak ada berpengalaman lagi. Dia main lantak je. Langsung kena remove on YouTube baru ni. Kalau betul nak buat dah. Okey, alhamdulillah dah selamat sampai sekolah kakak Yasmin. Ni sekolah kakak Yasmin. Dekat je. Mana mat tadi? Bye.
Okey guys, alhamdulillah selesai menghantar kakak Yasmin, Mel dan Cem. So, kita balik rumah, ada tugas sikit. Lepas tu kita akan pergi sarapan pagi dengan mama. Lepas tu tunggulah anak-anak balik sekolah pula. Okey. So, kapan tamatkan dulu video kali ni, nanti kita share pula gelagat anak-anak balik sekolah. Terima kasih kerana saya menonton. Assalamualaikum. Bye bye.